Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan terkejut ni bukan Kak Oda tau. Ni anak Kak Oda. Ni nama dia. Menu di kalau dah cemui. Hampa dah tak mau dah makan ayam, dah cemui dah nak makan ikan, dah cemui dah nak makan telur. Kita makan terung goreng tepung. Sedap gila weh. Mau kalau kata nak makan dengan nasi pun on, nak makan saja cicah dengan sos pun on teruk weh. So mula-mula sekali hampa kena dapatkan terung yang dah kita potong cantik-cantik, segok-segok lagu tu. Lepas tu kita tambah sedikit air nak bagi dia mandi-mandi, bagi dia basah-basah, cun-cun senang dia nak melekat dengan tepung lagi. Semua kalau kata hampa dah bubuk ayak dah cantik lagu tu, kita boleh tahu dapatkan kita punya tepung. Yang ni aku pakai tepung bestari. Tepung bestari ni ada banyak jenis kan. Dia ada yang spicy, dia ada asli dan juga garlic kan. Aku tak apa kenal yang garlic dengan yang pedas tu, so aku pakai yang perisa original ni, yang asli punya. Tapi seandainya hampa suka yang perasa garlic ataupun yang pedas spicy tu, hampa boleh guna saja, tak ada masalah apa, tak ada pantang larang apa tau. So bila tepung kita dah kena dekat terung tu, hampa ramai-ramai lah terung tu bagi dia kena cantik-cantik dengan tepung tu kan, bagi dia bersalut elok nampak dah. Sedap ni kalau dah goreng sehari ni. Ini kalau makan dengan nasi ni, kalau tak ada orang tahan ni, 2 pinggan hujan-hujan malam-malam ni boleh pi bahang ni. Sorry lah nak tangan tak apa sama lah dengan Kak Oda hampa tu. Maklum lah mak kita ni beranak masa bulan tengah duk penuh bulan menyambang. Anak ni keluar masa bulan gerhana, dia kelam lah sikit. So, lepas hampa dah puas dah ramai-ramai kita punya terung dekat dalam tepung basah tu, kita sediakan dalam bekas ini pula kita punya tepung kering. So, lepas hampa dah ready siap tepung kering tu, hampa boleh ambil tu semua terung yang kita dah rejam, yang kita dah ramai dekat dalam kita punya tepung basah tu, mai gomoy pi dalam tepung kering kita tu. Tapi, mau kalau kata gamu hampa tak mau nak gomoy balik dia dekat dalam tepung kering tu, hampa boleh tahu goreng tu tepung basah tu punya terung tau. Tapi untuk aku punya mulut selera aku tak apa berkenan macam tu. Aku lagi suka lepas kita dah ramai-ramai dekat dalam tepung basah tu, kita mai gomoy balik nampak tak lagu tu dekat dalam tepung kering, bagi dia bersalut, bagi dia berdebu cantik elok lagu tu kan. Bagi dia gomoy semua dengan tepung kering tu, siap hampa goreng sana. Ham tengok kulit dia hangup, dia sedap, dia hangup yang dia tak kerakong pula tu yang best tu. Makan pula hanya hangat hangup-hangup kan sambil layan Netflix ke apa malam-malam ni. Sedap babe. Member nak main rumah abang kata nak tidur nak, tak mau keluar lah. So babe, lepas hampa dah gomoy dia dalam tepung kering cantik lagu tu, kita ketepikan, kita panaskan minyak. Ni salah satu benda yang boleh buat Kak Oda hampa histeria. Dia cukup marah aku kalau goreng kat dalam payuk, tapi aku suka weh. Senang kan nak buat, tak susah pun, jadi sedap. So bila minyak kita dah mula panas, hampa boleh lepaskan masuk dalam tu kita punya terung satu persatu, one by one, okay? Dia punya bau tu naik satu macam. Dia punya bau sedap weh. Hampa kena try buat weh. Makan dengan sos kan, dengan nasi hangat-hangat. 2 benda tu saja pun dah cukup dah. Tak payah bagilah gulai kawah ke pajari neneh ke apa ke. Tak mau. Kita makan nasi dengan terung goreng tepung ni saja pun 2 pinggan boleh lajak. Percayalah cakap aku weh. Untuk abang-abang, kakak-kakak macam Masih dah pandai lah kan cara goreng kan. Untuk adik-adik, bila dah bubur tok masuk dalam tu, janganlah biar lagu tu kan. Hampa pelahai-pelahai lah dia. Bagi dia jadi satu-satu. Jangan dia duduk kepit-kepit 4, 5 sekali. Baru dah siap lagi cantik. Opa dah nampak dah. Segoknya terung goreng tepung kita. Kasih bau sikit. Sedap weh. Confirm sedap ni. So gang, kita punya terung goreng tepung dah pun siap. Sedap ni. Cicah dengan sos live block dan apa nak kata, hampa jangan lupa try tau. So takat ni saja dulu dan nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.